Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi wafaqqana li ibadatihi wa ja'ala hadzal yawma farhan li ibadihi al-muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin muslimat yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan beriman dan bertakwa, selamat di dunia, sejahtera di akhirat. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini, dengan limpahan rahmat ilahi, sekali lagi kita berpeluang meraihkan Aidiladha, menjadi tetamu di rumah Allah, menunaikan solat sunat Aidiladha secara berjemaah. Mimbar akan memperdengarkan khutbah Aidiladha yang bertajuk menyelami falsafah tersirat di sebalik peristiwa korban. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang bermaksud, maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, jalankanlah apa-apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang yang sabar. Aidiladha ialah perayaan suci umat Islam. Hari umat Islam dituntut memperbanyakkan bertakbir serta disunatkan melakukan ibadah korban mulai 10 sehingga 13 Zulhijjah untuk diagihkan daging korban kepada golongan yang memerlukan sebagai tanda ketaatan kepada perintah dan kesyukuran atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aidiladha sewajarnya memperingatkan kita akan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kerelaan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lantas menuntut kita menghayati falsafah yang terkandung di sebalik ibadah korban serta meneladani sifat-sifat murni yang melambangkan ketaatan, keikhlasan, pengorbanan dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dikurniai hati nurani, Islam amat menggalakkan amalan berkorban yang disebut sebagai al-ithar. Ithar bermaksud mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk orang lain dan mendahulukan keperluan orang lain melebihi diri sendiri. Ithar ialah sifat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melambangkan ketinggian akhlak yang mendorong seseorang sanggup berkorban demi kebaikan orang lain. Nilai ithar ini terzahir melalui ibadah korban yang bukan hanya dilakukan melalui penyembelihan binatang ternakan, tetapi melalui menggugurkan sifat tamak, juga menyisihkan sifat mementingkan diri sendiri. Ibadah korban mendidik umat agar bersedia berkorban, iaitu kerelaan memberi dan berkongsi, kerana yakin bahawa perkara yang dilakukan merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mendatangkan kerugian, di sebaliknya membawa keberkatan. Ayat 102 surah As-Saffat yang khatib bacakan pada awal khutbah menggambarkan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa korban, saling mereda-meredai, menyerahkan nyawa untuk dilangsungkan penyembelihan anak kesayangan demi menjunjung perintah ilahi. Bagaimanakah kita mentafsir peristiwa ini dalam kehidupan seharian kita?
Sedar atau tidak, kisah Nabi Ibrahim AS ini ialah kisah kita. Kita jua menghadapi ujian seperti Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ada anak bernama Ismail. Nabi Ismail AS hendaklah dilihat bukan sekadar anak, tetapi melambangkan kurniaan ilahi yang amat disayangi. Dan kurniaan ilahi yang amat disayangi oleh manusia datang dalam pelbagai bentuk. Ismail yang kita sangat sayangi pada hari ini mungkin dalam bentuk kemasyhuran, darjat, pangkat, kuasa, gelaran, paras rupa, harta dan kekayaan. Perkara-perkara yang tanpa kita sedari sedang bertakhta di hati kita dan dalam kealpaan menjadikan kita manusia yang semakin tamak, semakin haloba dan semakin riak dan semakin angkuh. Ismail yang kita amat sayangi mungkin kini menjelma dalam bentuk kediaman indah, kenderaan yang mewah, pakaian yang cantik, atau lebih memudaratkan sifat-sifat keji yang dibenarkan tumbuh dalam jiwa kita, seperti sombong, bongkak, riak dan takabur. Lantas, apakah yang perlu dikorbankan? Nabi Ibrahim AS tidak disuruh menyembelih Nabi Ismail AS secara harfiah. Hikmah di sebalik perintah untuk menyembelih putera kesayangan itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menginginkan Nabi Ibrahim menggugurkan rasa hak memiliki Nabi Ismail AS. Raya korban ini bukan sekadar seruan untuk mengorbankan haiwan ternakan, tetapi peringatan bahawa untuk insan sedia mengorbankan rasa pemilikan terhadap harta, terhadap nikmat-nikmat dunia yang amat disayangi, yang sedang bertakhta di hati kita. Raya korban hendaklah dijadikan peringatan untuk insan meleburkan sifat-sifat keji yang berdaki di dalam diri kita. Kerana hakikatnya, semua yang kita miliki adalah kurniaan yang dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemberi. Sama ada berbentuk darjat, pangkat, kuasa, gelaran, paras rupa, harta dan kekayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sifat ithar digalakkan dalam urusan kehidupan dunia, merangkumi ibadat zakat, wakaf, hibah dan sedekah. Ithar juga boleh diamalkan dalam kegiatan bermasyarakat seperti gotong royong, tolong menolong, menyertai program sukarelawan dan program kebajikan. Ithar juga boleh diamalkan pada perkara yang kita pandang remeh, seperti berhemah ketika memandu di jalan raya, mendahulukan pejalan kaki di garisan melintas, mendahulukan golongan berusia, kanak-kanak, wanita dan ibu mengandung untuk mendapatkan tempat duduk dalam pengangkutan awam, memberi ruang kepada orang kelainan upaya dan berhemah apabila menggunakan kemudahan awam. Lawan kepada sifat ithar ialah sifat-sifat mementingkan diri, tamak haloba dan enggan berkongsi walaupun sedikit pelbagai kelebihan nikmat kurniaan ilahi. Sifat-sifat buruk ini bukan sahaja menjauhkan kasih sayang ilahi, malah menjauhkan kasih sayang sesama manusia. Marilah kita mengambil pengajaran dengan menjadikan ibadah korban sebagai medan untuk menghidupkan semula semangat ithar. Mimbar menyeru ummah untuk memupuk sifat ithar dalam jiwa melalui perkara-perkara berikut. Yang pertama, laksanakan sembelihan binatang korban dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Utamakan agihan daging korban kepada yang lebih memerlukan, terutama fakir miskin, anak yatim, ibu tunggal, orang kurang upaya dan warga tua, mendahului bahagian sendiri. Yang kedua, bersedia mengorbankan harta benda dan wang ringgit untuk membantu golongan yang sangat daif, lagi memerlukan, termasuk saudara-saudara kita yang sedang menderita di Palestin. Yang ketiga, mengorbankan fikiran, tenaga dan masa dengan melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan untuk membantu kumpulan yang tertinggal dan terpinggir dalam arus kemajuan tanpa mengharapkan sebarang imbuhan. Yang keempat, mengamalkan sifat merendah diri dengan keinsafan bahawa setiap anak Adam itu sama tarafnya dan berusaha meningkatkan takwa kerana darjat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ditentukan dengan takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله وأطيعوه واعلموا أن الله يحب المتقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ketika kita beriang-riang menyambut Aidil Adha bersama kaum keluarga, insaf dan hargailah pengorbanan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan pelbagai tugas fardu kifayah. Anggota tentera, polis, boba dan penyelamat serta rela. Begitu juga para petugas di lebuh raya, para petugas di stesen minyak, para doktor, jururawat dan pemandu ambulans di hospital, para petugas media serta mereka yang sedang memenuhi amanah dalam pelbagai bidang perkhidmatan 24 jam. Terima kasih kepada mereka yang memenuhi tugas fardu kifayah, membolehkan kita meraihkan Aidil Adha dengan penuh kesyukuran. Manfaatkan sambutan Aidil Adha untuk merapatkan hubungan silaturahim sesama jiran, sanak saudara dan kaum kerabat. Jadikanlah hari ini sebagai hari segala sengketa dimaafkan, salah dan silap dilupakan, agar tersemai kasih sayang sesama ummah. Perbanyakkan amalan bertakbir, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga berakhirnya hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رب العالمين، terimalah ibadah korban para hamba-Mu, limpahi petunjuk-Mu agar kami sentiasa meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semangat ithar, semangat mendahulukan kebajikan orang lain. Ya Allah, Ya Hafiz, kurniai kami kesihatan dan lindungi kami daripada sebarang bencana dan kemalangan ketika kami menyambut Aidil Adha, terutama dalam perjalanan menziarahi ibu bapa dan saudara mara kami. Ganjari pengorbanan para mujahidin yang berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan kedaulatan Islam dan tanah air, khususnya buat saudara kami di Palestin. Ya Mukmin, Ya Muhaimin, jauhi kami daripada kemurkaan-Mu, jauhi kami daripada termasuk dalam kalangan orang-orang yang terhalang mendapat nikmat-Mu. Jauhi kami daripada kesengsaraan, bencana dan malapetaka. Jauhi kami daripada kejahilan dan kezaliman. Limpahi rahmat-Mu agar negara kami berada dalam keadaan selamat dan makmur. Rakyatnya hidup dalam suasana aman dan muhibah. Ya Malikul Mulk, lantiklah untuk urusan kami orang-orang yang terbaik dari kalangan kami
Janganlah engkau lantik untuk urusan kami orang-orang yang terburuk dalam kalangan kami. Hindari negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kepada kalangan hamba-Mu yang amanah lagi ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Malik Ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu ke atas raja kami, Duli yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zara Salim, serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.